Weh, banyaknya kerja hari ni. Dah pukul 1 dah. Okey, jom lunch. Tapi satu kereta je lah. Jimat minyak, jimat bajet. Okey, boleh? Benar ya, harga minyak kini tu kan cik tentu. Perlu jimat sikit, Pak. Yang tu aku setuju. Tapi, siapa yang drive? Siapa lagi? Kau lah. Kita tak nak makan. Kenapa Petronas pula kita tok? Aduh, aku lupa lah. Minyak pun dah nak habis. Kota pun tinggal sikit. Sip, Pak. Pakai kota kau je. Aku pergi banyak, Pak. Okey, kau dah drive. Kau dah bagi kota. Okey, sekarang untuk minyak tak apa. Aku belanja, aku bayar. Boleh? Okay. Nasib baik ada Budi Barani RON 95 tu. At least dapatlah kurangkan sikit beban rakyat. Betul tu. Kalau kota aku dah habis, aku boleh guna kota isteri aku juga. Budi isteri kau boleh guna sekali? Mestilah boleh. Guna IC isteri aku. Tapi dengan syarat, dia mesti kena ikut. Betul juga. Bukan minyak je. Bantuan-bantuan lain pun banyak juga. Macam Sarah. Banyak meringankan beban kita rakyat Malaysia ni. Betul. Kita hargai apa bantuan yang ada dan guna dengan sebaik-baiknya. Sudahlah, aku dah lapar ni. Jom kita pergi makan. Kita mau makan apa? Chinese food boleh? Tak payah buat muka pelik lah. Aku ni walaupun anak jati Kedayan, tapi lidah aku international tau. Jom.